Dalam setiap sorakan ada denyutnya, dalam setiap perlawanan ada ceritanya. Di sinilah fakta bertemu emosi dan analisis bertemu aksi. Salam sejahtera, selamat datang ke Nadi Sukan, denyut dunia sukan. Apa sebenarnya yang sedang berlaku dalam bola sepak Malaysia? Adakah kita sedang menyaksikan satu era kegemilangan yang akan dikenang berpuluh tahun atau satu dominasi yang semakin sukar dicabar? Dan selepas satu lagi trofi berjaya diangkat, persoalan paling besar muncul. Siapa sebenarnya masih mampu menghalang Johor Darul Ta'zim? Salam sejahtera dan selamat datang kembali ke Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Menurut laporan berita harian, kemenangan 2-0 Johor Darul Ta'zim ke atas Kuching City dalam final Piala Malaysia 2025/26 bukan sekadar kemenangan biasa. Ia menjadi penutup kepada satu musim yang luar biasa apabila Harimau Selatan sekali lagi melengkapkan quadruple, memenangi 4 trofi dalam satu musim dan lebih mengagumkan lagi, ia merupakan kali keempat berturut-turut mereka melakukannya. Dalam sejarah bola sepak Malaysia moden, pencapaian seperti ini sangat sukar ditemui. Bukan sekadar menang satu kejohanan atau mendominasi liga, tetapi mengekalkan standard tinggi sepanjang musim memerlukan struktur kelab, kedalaman skuad, pengurusan, disiplin dan mentaliti yang luar biasa. Final menentang Kuching City sebenarnya membawa naratif yang menarik. Ramai melihat Kuching City sebagai pasukan yang datang dengan semangat besar dan status pencabar yang semakin meningkat. Mereka berjaya melangkah jauh dan memberi warna baharu kepada bola sepak tempatan. Namun, apabila berada di pentas akhir, pengalaman dan intensiti GDT akhirnya menjadi pemisah. Di tengah kejayaan itu, nama Manuel Hidalgo turut menjadi perhatian. Pemain Argentina berusia 27 tahun itu menifatkan trofi Piala Malaysia sebagai kemuncak kepada musim bersejarah GDT. Kenyataan itu menarik kerana ia datang daripada pemain yang sendiri mengalami keseluruhan perjalanan sepanjang musim. Latihan, tekanan, perlawanan besar dan harapan tinggi yang sentiasa mengiringi kelab tersebut. Apa yang lebih menarik ialah ketika spekulasi mengenai masa depannya terus diperkatakan, Hidalgo memilih untuk memberi isyarat jelas bahawa beliau mahu terus bersama JDT. Dalam dunia bola sepak moden, pemain yang menikmati musim terbaik lazimnya mula dikaitkan dengan perpindahan. Tetapi kenyataan beliau menunjukkan sesuatu yang lebih besar sedang dibina di Johor. Satu projek jangka panjang yang membuat pemain mahu kekal. Di sinilah ramai pemerhati mula bercakap tentang budaya kemenangan. Bukan sekadar membeli pemain bagus atau mempunyai bajet besar, tetapi mewujudkan persekitaran yang menjadikan kemenangan sebagai satu standard. Apabila pemain datang dan terus mahu kekal, walaupun sudah mencapai banyak kejayaan, itu menunjukkan ada sesuatu yang lebih besar daripada keputusan di atas padang. Satu lagi perkara yang menjadi tumpuan ialah penghargaan terbuka Hidalgo terhadap Tunku Mahkota Ismail. Dalam kenyataannya, beliau menggambarkan baginda sebagai pemimpin yang sentiasa memberi semangat kepada pemain dan menjaga kebajikan mereka serta keluarga. Dalam bola sepak profesional, hubungan seperti ini kadang-kala menjadi faktor penting yang membina kesetiaan dan motivasi pasukan. Namun, di sebalik pujian dan kejayaan ini, satu persoalan besar mula timbul untuk bola sepak Malaysia secara keseluruhan. Adakah dominasi luar biasa JDT menjadi penanda aras yang akan mengangkat standard liga? Atau jurang yang semakin besar sehingga sukar untuk pasukan lain mengejar? Ada dua sudut pandang di sini. Dari sudut positif, JDT menunjukkan bahawa kelab Malaysia mampu diurus secara profesional dan konsisten. Tetapi dari sudut persaingan, ramai juga berharap lebih banyak kelab dapat meningkat supaya saingan menjadi lebih sengit dan menarik. Bagi Kuching City pula, meskipun tewas di final, perjalanan mereka tetap layak dipuji. Berada di pentas sebesar final Piala Malaysia memberi pengalaman berharga untuk membina masa depan yang lebih kukuh. Kadangkala, kekalahan di pentas besar menjadi asas kepada kebangkitan yang lebih besar selepas ini. Apa yang pasti, musim 2025/26 kini sudah tertutup dengan satu mesej jelas daripada JDT. Mereka belum menunjukkan tanda untuk memperlahankan langkah. Dengan pemain yang masih mahu kekal, struktur kelab yang stabil dan mentaliti memburu trofi yang terus hidup, musim depan mungkin menjadi satu lagi cabaran besar buat pencabar lain. Dan sekarang, persoalannya untuk peminat bola sepak Malaysia. Adakah JDT akan terus dominasi musim depan atau akhirnya akan muncul pencabar baharu yang mampu menggoncang tahta Harimau Selatan?
Kongsikan pandangan anda di ruangan komen. Jika anda mahu lebih banyak analisis bola sepak tempatan seperti ini, jangan lupa subscribe, like dan share untuk sokong perkembangan kandungan sukan tempatan. Jika sukan adalah minat anda, maka Nadi Sukan adalah channel anda. Subscribe sekarang dan teruskan bersama kami mengikuti denyutan sebenar dunia sukan. Nadi Sukan, denyutan dunia sukan. Terima kasih, jumpa lagi.